Peraturan Mesyuarat 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk pada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Saya merujuk kepada handset yang bertarikh 29 November di mana Yang Berhormat Menteri Kerja Raya telah menjawab berhubung dengan Hospital Shah Alam, di mana dia berkata subkontraktor kepada main kontraktor boleh buat kerja 16% dalam masa 18 bulan. Dicadangkan buat seluruh projek itu yang tinggal 70% dalam masa setahun. Yang Berhormat lain cuba jawab, bolehkah ataupun tidak boleh, ya? Maklumat yang disampaikan oleh Menteri Kerja Raya adalah amat mengelirukan. Yang pertama, kerja yang dapat dilakukan oleh subkontraktor berkenaan adalah 18% dalam tempoh 12 bulan. Baki 70%, termasuk di dalam baki 70% itu adalah 40% yang merupakan pembelian peralatan seperti lift, seperti air conditioner, chiller, seperti peralatan X-ray untuk hospital itu. Ini merupakan 40%. Maknanya kerja-kerja baki bukan 70%. Kalau kita tolak yang 40% yang merupakan peralatan, kerja yang perlu diselesaikan hanya 30% dan boleh dilakukan dalam 18 bulan mengikut kadar kemajuan pencapaian subkontraktor. Jawapan Menteri Kerja Raya bertujuan untuk memberikan gambaran bahawa subkontraktor berkenaan tidak mampu, dan oleh kerana itu, itulah sebabnya dia nak tender balik projek ini. Kontraktor baru memang perlukan 30 bulan. Kerana apa? Kerana dia nak order peralatan itu secara secara baru. Sedangkan subkontraktor yang sedia ada, dia dah order barang-barang itu, hanya menunggu 4 bulan boleh dihantar. Ini merupakan satu jawapan yang mengelirukan, dan ianya tidak menjawab persoalan kenapa Menteri Kerja Raya nak pilih pilihan yang lebih mahal, lebih lewat untuk warga rakyat di Shah Alam. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian kepada kementerian yang berkenaan. Sila buat penjelasan kepada apa yang tadi dibangkitkan oleh Shah Alam itu sebelum saya buat keputusan. Bermakna ada masa pada hari Isnin ke hari Selasa ke dalam penjelasan Menteri. Kalau umpamanya tidak ada penjelasan, maka Yang Berhormat Shah Alam bersedia untuk beri notis. Ambil perhatian kepada itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Tan Sri.